km kita akan sampai ke Pulau Pangkor. Kita sekarang ni dekat arena Bukit Semanggol. Jom kita gerak. Bye. Oh, Gunung Semanggol tu. Cantik dah. Gunung Semanggol. Wah, easy. Apa ni? Cangkak jering. Luas. Wah, cangkak jering. Taipei luas. Kita nak sampai dah tempat sana. So kita berhenti kejap. Nampak ada pelampung tu. Mak ada request nak kena ada pelampung katanya. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Hai guys. Nak masuk Marina Island. Nak masuk jambatan. Semua dah. In 600 meters at the roundabout, Oh tu, take the masuk second dah. exit, Kita dah stay on masuk dah. Jalan Utama Marina Island. Dah kasi kita masuk pulau. Pulau Marina Island lah tunjuk sana. Mak tengok tu, kita nak ikut jambatan goyang-goyang. Marina Island. Wah. Kita masuk pulau Mat. Tu tengok tu, kabut tu. Ada banyak kapal layar kat sini. Marina Island sebenarnya. 25 mampu ya. Wah, ada dolphin. In 600 meters, your destination will be on the left. Ocean. The ocean Masuk tu Di kot ada. Ocean Marina Island. Ada Yeay, jom. parking dalam ni lah kot ni. Ni Kan tak gigi tembik tu kat mana? oh, parking kat sini. Kita tengok tu di Los Island Pangkor. Tu tak pasti. Locking pick up Tu here. nama dia. Terus jalan Adik main dulu. tu kat sini. Sekejap. Keyboard dia punya password. Ada Assalamualaikum. Wow. Okay. Oh, ni satu ruang. Sana bilik. Ni set key for power. Set key. So, ni ada tempat tahan pintu. Tu dia. Aish. Ada katil, memanglah ada katil. Oh, baik juga tu. Boleh buat naik makanan. Tak bekas tu dulu. TV, sofa, aircon. Okay. Yang bising sangat boleh tak? Wow. Memang bilik dia lebih kurang macam ni lah. Dia 2 ruang. Atau ada setengah homestay tu memang ada katil kat sini. Dia buat katil sini 2. Macam kita ruang tamu je lah. Dengan ni Marina Island. Dia amat bahaya tinggi. Wow. Bahaya amat. Hati-hati. Nampak tinggi yang bahaya. Ada sungai kan dalam tu. Ada sungai ni, kolam. Tu. Oh tu nampak, oh banyak kapal layar. Oh tu kapal layar. Tu kapal layar. Oh tu track. Wow. Tu Pangkor depan tu. Makanan kita malam ni. Jom makan dulu.
Abang makan apa? Membuat aku rindu. Ya Allah. Dia tak jaga kau orang. Oh, abang pandai lah bang. Makan am. Iya lah. Oh jatuh. Okey, jom dah siap makan dekat restu bangku. Apa? Ha? Batu dalam gerak. Okay. So kita balik jalan kaki je dekat sini, bangku-bangku dari sini. Kita balik homestay. Right. Okay Wan, terima kasih. Right. Jom pulang ke sarang berehat. Biasa dia cakap lekuk ni lah. Ya kot. Hati-hati. Sibuk itu. Tu. Wah, dah sun. Hai, kau nak pergi mana? Tu tengok tu. Ada binatang tu. Ada binatang, ada lion. Dan ada dolphin. Floating market. Dah siap-siap check out semua. So kita terus gerak ke KT Marina. Baik, jumpa sana 40. Kita gerak masuk Paya Guna Pening Tasinggu. Ada Tasinggu. Tak payah pergi, masuk dulu. Online before easy. Okey, buka bang 4 hari. Baru buka 3 hari. Oh. JT. Oh, kami tak bawa pemalas. Nak bawa yang apa dia? Semua poket tu. Sebab kita siang. Lepas tu kita nak guna ni je senang. Tu 7E-nya kat bawah je. Mana ni korang? Ni kot mana-mana je lah. Ni kat Mesti dalam tak ni. boleh. Tu mesti drop off. Lepas bulanan sahaja. Hai. Yang satu ni. Allah. Staff parking. Mana sebenarnya ni? Tak ada pun yang di. Dah sampai di Marina Island. Kita pergi balik hari je hari ni. Ni ke apa? Okey. Awak isi. Duduk sekejap ni. Okay, letak online 3 bulan sama ni. Oh, nama penumpang pun ada lah. Dah beres dapat tiket dah. RM51. Jom Island Pangko. Okay, jom naik ferry. Mak berapak. Berapak. Kita nak pergi. Akhirnya kita ke Pangko. Ni? Kita naik ferry. Sampai dah. Goyang. Tunggu jap, pergi pun naik. Goyang, nampak tu goyang.
sampai. Terima kasih. Macam banyak naik. Okey, baik, terima kasih. Sampai. Ha? Oh, amboi sampai sini dah tak sakit kaki dah. Amboi. Main lagi semalam sakit kaki ni. Molek dah. Wow. Biru. Biru ke hijau. Okeylah. Tapi ini dia macam ni lah, macam ni kan, pulau besar. Macam kalau kita sampai Kapas tu kan dia macam, yelah, ada pulau tu kecil kan. Dah ada. Pak, masuk kereta bang. Kereta motor. Boleh tengok dulu bang. Betul dia. Mana pakai kita kan motor? Nak ni. Tu ambil barang, jangan tinggal. Kita pergi kat ni kat Pakcik Ali sini nak dulu. Sekejap lah dong. Okay, masuk. Naik. Ni nak tak? Ada orang lain ke ni? Ha? Kita saja. Kita je. Tak boleh duduk. Duduk lah tengah ni kan. Okeylah, letak sini je buat tahu. Sekejap, sini jatuh sekejap. Okey, sini. Okey, right. Alright, jom kita pergi Teluk Nipah ya. Snorkeling dengan siapa? Betul, nak pergi snorkeling, tak cari lagi siapa. Tak pergi lagi. Nak pergi tengok sana. Kenapa ada ni ke? Tak, biasa kalau ada booking saya terus pergi hantar dia main spot. Oh, ya ke? Tak tahu. Saya yang tahu kat situ ada lah. Biasa banyak. Saya kena pergi tengok, pergi carilah kat situ. Okey, faham. Sekejap lagi pula kena letak air batu. Okey? Tiba beli air batu sawan. Ada friendly. Tangkap gambar. Korang kena tangkap gambar, kami tangkap. Kau santai macam jadi jatuh je lagi. Duduk. Macam tu. Yo. Joki tu. Dekat belah Lumuk tu. Sebenarnya aku tak order dah lah, kita sampai lewat semalam. Tengok hotel nelayan. Kemah lah hotel ni. Tidak rupanya hotel nelayan tu dalam pulau. Tak, dalam. Datang juga. Okey.
Aman je. Alright, baik. Okey. Ni bayar dulu. 18. Okey, jap. Okey, so sampai lepas tu kita. Okey, baik. Terima kasih. Jom kita tengok apa yang ada. Waterfront Center. Okey. Nanti sesat sini. Okey. Okey, sekarang kita ada dekat sini. Okey. So kita round dekat dalam kawasan ni. Kita round 2 pulau 4 pantai. 2 pulau 4 pantai. Okey, so nanti kita akan nampak Mentago Island, Monkey Bay, Nipah Bay, Coral Bay, Mambing dan Coral Island. So dekat sini kita buat snorkeling. Okey. Okey, habis snorkeling kita turun kat satu pantai. So nak snorkeling ni berapa lama terus pulang, nak balik kat sekolah kita ambil. Habis snorkeling kita turun satu pantai. Okey. So nanti dekat atas boat pun akan nampak batu bentuk buaya dengan batu bentuk ikan paus. Okey, so saya sediakan satu boat ni untuk satu family. Dia tak campur dengan orang lain. Okey. So kita bagi ya betul. So kita bagi island hopping, snorkeling, roti ikan, life jacket dengan goggle. Untuk satu boat ni kita charge 200. Okey. 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 Boleh lah, boleh. Boleh? Boleh. Boleh? Boat dah ada tak? Oh, dah ada. Okey. Yang ni apa dia? Apa tu? Yang ni Bangkulot Resort. Bangkulot Resort dekat sini. Oh. So kita just round dekat dalam kawasan ni saja. So yang Bangkulot Resort tu dia agak jauh sikit. So life jacket budak ada tak? Semua ada. Semua ada. Jom Okey, nak right, naik right. boat kan cepat. Jom. Rekod dia bau. Abang kalau nak tinggal beg pakaian je tinggal kat dalam. Kalau kata beg pakaian tak mau bawa banyak kan, abang pergi pasar balik pasar tak apa. Abang bawa barang yang penting-penting macam handphone duit tu abang bawa. Okey. Macam yang kata abang kata tak nak bawa, macam makan ni abang nak bawa kan. Yang ni kursi link tu bawa macam beg pakaian. Abang rasa macam banyak dengan beg tak nak bawa, abang tinggal kat sini. Rasanya beg yang salin tu boleh tinggal. Alright. Tu dah. Adik kuat tak? Habis sini. Adalah adik punya saiz. Tapi bawa je dia punya Oh ya kan ada dah kita. yang apa tu, pelampung tu. Pelampung biasa tu. Pelampung biasa tu bawa je lah. Okey. Okey. Dia takut luka kaki ke apa kan. Alright. Kalau snorkeling tu abang rasa 1 jam abang dah siap. Abang call je buat man, dek kita orang dah siap snorkeling, budak-budak ni nak mandi kat pantai pula. Kita ambil, kita ubah kat pantai depan, lagi best kita duduk. Okey. Pantai pasal landai kan. Mana snorkeling abang tak ambil masa lama-lama kan. Contoh kata abang rasa anak dekat dah habis snorkeling tu, abang call kita ambil, kita ubah pantai depan sana. So Ambil pantai depan nombor. sana ada tempat berteduh. Sana abang nak duduk berapa lama lagi, sejam lagi ke 2 jam ke 3 jam tak kisah. Abang nak beli abang call. Okey. Goggle yang saya bagi ni bang, jaga elok jangan bagi hilang sebab ini original set. Ini kalau hilangkan satu ni kita charge 100 sebab ini yang original set. Kita pakai dia grip kat muka, nampak? Okey. Nak adjust dia kecil atau besar. Kiri kanan ni ada button kan. Tekan sini tarik je. Bila kita lepas dia jadi lock Tekan jig tarik kan? tarik. Okey. Okey, kiri kanan pun boleh adjust tau. Okey, so kita pakai macam biasalah, tutup sampai hidung, kita bernafas kat mulut. So abang nak berapa? 2. Abang dengan kakak kot. Yelah, betul lah. Anak ada takut dia satu dia bukan side dia, lagi satu takut bila abang ambil kat dia takut dia lepas dalam air dia tak cerita kat abang. Sebab jatuh dalam air dia makin tenggelam. Okey bang. Alright. Dia pergi depan. Okey. Takutlah. Sini. Atas dapat roti ikan. Penuh kat belakang. Okey, baik. Terima kasih. Jom. Mana ni? Amat. Okey bang, main sini. Ikut tangga ni. Ikut tangga. Tu naik. Ya. Okey. Okey, naik. Alright. Palu tunduk bang. Pijak tak apa bang, jangan langkah bang. Abang pijak je. Okey, masuk. Masuk dulu Mat. Awak nak lari. Jalan. Masuk depan. Okey.
buaya. Buaya. Aduh, ikan. Okey, mana batu yang besar sebelah kiri kita? Okey. Batu ikan paus tau. Nampak tu dia ada tu, helikopter. Helikopter. Tu. Tu nampak. Nampak tak batu tu macam ikan? Yang pink tu, ujung sana Ahmad. Bukan, ujung sana. Tu, yang tu. Okey, pulau yang besar sebelah kiri jadi nama dia Pulau Mentago. Kawasan Pulau Mentago ni memang tak boleh mandi ataupun buat aktiviti dah kat sini. Sebab sini kawasan dia banyak batu karang. Lagi dia banyak tinggi laut dan gamat. Nanti gamat bijak lah pun habis lah. Oh, sakit. Okey. Dalam kok. Okey, nama pantai yang sebelah kiri kita ni nama dia Pantai Monkey Bay. Monkey Bay. Okay, ni pantai kawasan monyet lah. Banyak monyet. Pantai ni Ada plastik. sebelum kau Rakam BBQ, aja. dia buat grup BBQ daripada luar negara, daripada China ataupun Taiwan, dia orang datang sini lepak-lepak mandi makan. Dekat kawasan sini lah. Kawasan pantai. Monyet tak kacau kok. Kacau, semua dia orang tak liar. Oh. Dia cuma Ni nak kalau ikan bawa makanan plastik ni. dia. Wah, bawa plastik ni habis lah. Bawa plastik habis lah. Oh, tu. Plastik banyak tu. Yang monyet. Pulau Nyonyek. Ahmad, Pulau Nyonyek. Ikan kot. Ada? Okey, nanti nak snorkeling, pergi belah depan nak pasang tali belakang dia lah. Okey. Lewat-lewatnya saya boleh bagi snorkeling sejam setengah. Sejam setengah. Okey, Dalam dalam nombor telefon saya. dalam pukul 12 lebih macam tu kena ni lah. 12.30 12.30. Okey, alright. Sampai. Kali ni. Betul lah. Kau mak. Tak ada dekat buaya. Batu krokodil. Tapi tak ada buaya sini. Tak ada. Alhamdulillah. Oi. Sampai. Yeay. Sampai. Belum lagi. Muhammad. Okey, sebelah kanan kita ni batu-batu penyu tau. Yang paling sebelah ni. Yang tu. Kerana buaya sini penyu pula. Oh, saya ada tangan lagi. Ada orang kawan main ni. Penyu buaya. Betul. Jom sini. Nampak. Oh, nampak. Nampak. Sampai mana tadi? Sampai. Okey, ada buat aktiviti snorkeling kan? Tengok. Macam ikan. Dek. Tu. Tu ambil. Ambil roti. Sampai kecil-kecil. Cabut sikit-sikit bagi ikan. Tu. Ni ikan bilis. Dia ni makan je lagi. Jom. Turun. Nanti kita bagi kau. Jom. Sandfield. Mana kasut meranduk sungai? Kasut meranduk sungai mana? Semua dalam bekas ni. Oh, island hopping snorkeling kat dalam petak tu je. Tak apalah, tak meranduk sungai sangat pun. Ni pasir sungai je banyak ni. Tak barang kat sini dulu. Bawah ni boleh. Sini bawah ni bawah ni lah. Okey, tak barang bawah ni kita snorkeling. Dalam tu dalam kawasan yang ada tu. Jom kita pergi snorkeling sana. Pergi adik, go. Di atas terus. Tolong je. Okey.
Kalau apa-apa pun masalah telefon lah. Alright, baik. Cik Aiman, terima kasih. Okay, jom. Tunggu jap. Okey. Sampai. Pagi mana? Jom. Bagi ikan tu, ada ikan. Pergi, tengok. Ikan. Ada pada. Kalau dia. Ha? Ada ikan. Sana banyak. Ikan besar. Besar sikit lah. Besar sikit lah. Ini ikan apa? Ikan bilis. Jom. Wah. Amah. Amat dari sini dulu. Tu Baba drone. Mas sini duduk kat ibu. Ya. Tahu. Snorkeling kat dalam tu. Tengok budak ni. Orang beli pelampung kat adik, dia duk ragah naik. Betul. Adik. Orang main kat sini je lah. Dari tadi. Duduk situ. Hai. Okey. Okey lah, main air dik tak? Main sini tak sini? Ha. Jom mat. Okey, mat. Okey. Okey, tu lain. Empat. Dia paling seronok main air dia tu. Biar air. Duduk. Ha?
Okey, baik. Terima kasih. Okey, baik. Amat buka beg dulu. Mana ni? Wow! Tebut kecil. Wow, hebatnya. Okey. Kita mana main pistol air? Okey, tarik air. Lock ke apa tu? Pusing. Tarik bagi air banyak. Pusing bagi air banyak. Sedut air dulu. Sedut air dulu. Air tarik. Tarik. Letak dalam air. Tarik. Tarik. Tu dah ada air. Air sikit je. Okey, tembak. Jangan tembak mata. Dia tembak mata air ni. Tak boleh nak kena tiup lagi. Pegang ni, rakam. Cepat pegang. Pegang. Dah rakam dulu pegang. Rakam. Okey. Ambil gambar apa? Gambar apa? Okey, apa? Rakam. Sekali. 1, 2, 3, okey. Oh. Okey, sekali lagi. Cepat. Sedut air banyak. Kena macam ni dulu Ahmad. Dia kena tolak bagi rapat tu. Okey, jangan tarik lagi. Faham tak? Okey, macam ni. Masukkan ujung dalam air baru tarik. Tarik lagi sampai habis. Okey, baru nampak baru banyak air baru boleh tembak. 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 Tembak cepat. Cepatlah rakam dah ni. Cepat, tembak. Cepat tembak. Okey. Jangan tarik, buat relax. Okey. Relax. Jangan tarik. Relax je, jangan tarik. Ibu tak nak. Mama pergi sana. Okey. Ibu rosak. Kita boleh angkat gambar je Dah, seorang bawa. Nak berenang. Penyu ni seram. Itulah. Kita 1 lebih dah. So, nak pergi gambar kat situ jap. Body. Cik pandai. Dia tengok skrin tu dia mata dia. Pandai lah budak kecil ni. Jangan. Ni bahaya. Gendut. Air masin. Ya.
Ya. Ya. Okey, nanti kat sini pun dah kena cepat sikit lah. Kita kena rombok lagi satu ni. Masa kita nak turun lagi. Oh. Turun cepat. Oh, rombok kuat lah. Dah berhenti lah. Lagi nak salin baju kat mana ada tempat salin? Belanja orang kita video. Oh, itu dia. Okey, selesai dah high looping dekat Pangkor. Kenapa? Oh ni. Ha? Jauh. Agak gambar ni lah. Jom. Nak. ATV bukan ATV. ATV. TV depan sana. Ada juga ATV. Abang balik hari ke ni? Petang lagi balik dah. Abang nak mandi, abang jalan kaki ke depan. Okey. Jalan kaki depan sana ada taxi stand kan? Taxi stand. Abang akan jumpa taxi stand. Okey. Sebelah taxi stand tu, selepas taxi stand tu dia ada bangunan baru. Bangunan rumah kedai jadi baru. Abang tengok tengah-tengah tu ada pavilion. Oh, belah sana eh. Ya. Alright, baik. Okey, terima kasih. Sama. Kalau kaki kat sini abang main hari biasa, hari cuti public harga sama aja. Yang tadi abang nak 10 orang tu, kalau abang ada maksimum 10 orang pun harga yang sama. Oh, harga yang sama. Hari biasa public holiday ke apa, cuti perayaan sama. Okay, alright, baik, terima kasih. Okay, so kita orang naik SF Water Sport Center dekat ni. Alright. Ini harga kami bawa berapa? Yang dah ada semua boat dengan big boat yang kita orang naik tu yang big lah. Tengok pada ni. Okay, alright, baik. Okay, terima kasih bang. Alright, baik, terima kasih. Jom pergi salin. Di tanda awal sana tutup hari biasa, so dia orang sudah nak hold mobil ni boleh mandi RM3 seorang. Okey. So, okey, bye, terima kasih. Ni. Kemudahan dekat sini. Okay, masuk tengok. Tu. Tu tapi okey ni. Lebih pada okey dah. RM3. Jom. Okay, terima kasih. Jom. Lagi kita call je lah. Betul. Jom. Untuk dah. Sekejap kita makan nasi dulu. Makan nasi, sekejap lagi tidur. Sekejap lagi ada orang hantar kereta. Tak gitu sekarang dalam kereta dah. Nampak tak gila ni. Dia ada dalam lupuan dalam. Tak ada 3 jam pun tak ada, jam lebih pun. Okay. Dapat kereta. Jom, jalan. Dia ke tak tahu? Tu. Alamak, bodoh lah aku ni. Tak boleh start kot. Tekan break. Dah tekan dah. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan. Allah, sorry. Okey. Kan ada
Sewa RM60. So minyak delivery dapat RM20 lebih kurang. So maknanya RM20 lah. Saya rasanya minyak isi. Lepas kita tu nak teruk. Ustaz mencuci kereta. Yang pula pun kalau orang tundah tu, kalau nak mati juga. Kena kira buang mak, banyaknya pun. Hancur kita barang-barang bawa kita ni. Ha? Barang-barang. Adalah mati. Pantai ni banyak tau. Ada ikut dah. Kita nak main. Dalam 800 meter, buat pusingan. Sewa. Lambat lalai pun ni. Nak Pengkur. Tiang Bindu. Dah. Malah nak turun lah. Sido. Nasi campur. Dekat 1.4 kilo. Ada je yang tu Betul lah sini tu. Sampai Murok dah. yang paling dekat. Patu tiket. Hari ni misi minyak pun guna IC. Ha? 15. 15. Belas dah, tapi nak balik lah. Buat skop lah, macam-macam lah kan. Batu bersurat. Gedung, Teluk Gedung. Masjid dulu. Kampung masjid. Ni masjid. Oi, derah naklah orang ni. Boleh pun nak tahan lah gaya je. Oi, ni. Biasa.
bersurat ni. Kak tak boleh buka. Tak tahu dah batu bersurat apa. Cik kena yang mana. Okey. Aduh. Sampai dekat batu bersurat Pangkor. Okey, batu bersurat Belanda tau. Dia conteng-conteng macam tu je, tak tahu benda apa. Okey. Ni. Tengok ni. Aduh. Katanya ada budak. Harimau tu makan budak. Macam tu lah batu bersurat yang dia lukis. Apa pun tak faham nak baca dia. Lama dah benda ni. Benda dia. Tu ada laluan tengok dia. Amat. Lagi apa lagi dia tulis apa lagi? Ada apa-apa lagi ke dia tulis? Batu saja je pun. Tak apa dah. Okey, jom kita pergi tangkap gambar kat depan tu. Jom. Tengok. Batu bersurat Pulau Pangkor. Ada sejarah dia ni. Ini semua ada sejarah ni. Saya tak ganti. Ada. Kena baca depan tu. Okey. Ya, kita tengok. Parking ni. Kota Belanda. Tu ada. Tak boleh kot. Dia macam ni je. Ni pun macam simen je pun. Bukannya asal pun. Orang pun tak ada hari ni. Dashboard. Ya. Tengok masjid ni cantik. Cantik masjid ni. Terapung. Jom kita pergi solat nak? Kita pergi sembahyang nak? Apa? Yo. Wah. Di atas air. Masjid ni atas air. Jom. Jom. Set. Buka kaset jom. Tandas, jom pergi tandas jap. Sana. Jom. Jom. Sekejap lagi jom. Kita pergi tandas dulu. Ahmad, besar batu tu. Muhammad. Besar batu, betul apa tu? Oh, ada batu tapi tak tahu benda apa. Untuk apa tahu ceritanya. Ahmad. Muhammad sini. Okey. Muhammad.
Cantik tak? Sini, buat apa? Tengok. Dia tak line-line direct macam masjid lain kan. Rupanya kalau tengok macam tu tak nampak. Rupanya dia ada gelancin. Tadinya soft rupanya. Oh, kau nampak. Jom, jom. Ahmad. Hoi. Banyak ping-ping. Kita dah naik tadi ping-ping. Okay. Nak balik lah, kena balik lah. Ni aku ambil bateri pun. Oh, habiskan. Ni atas jagat tak mau. Boleh peti tukar lah. Ini habis tu tak mau. Tadi mak aku nak tukar masih merah. Bang takut tengok-tengok rekod. Dia boleh narik ke apa. Masjid Cina. Tadi kata tak tidur. Masuk. Ha? Pergi masuk dalam. Jom. Sini. Tandas muslimah. Ni tandas muslimin kot. Sini.
tutup dah pula. Orang masuk ke tepi tu. Masuk. Masuk. Oh, masuk ke sini. Inilah 1000 doa. Inilah. Thank you. Mamat. Jom. Jom. Telaga tu. Tahulah. Ada air telaga dalam ni. Tu ada air dia. Telaga. Ada telaga. Jom. Jom. Kumat. Tengok luka. Lepas lagi ada hukum tu luka merata lah. Masjid kedua kita pergi. Jadi kita juga sambil pergi tempat. Pak pun situ. Kalau kereta ni naik ferry lah. Kalau kereta-kereta macam ni takkan ada betul-betul pun dekat dalam ni. Sebab kita tak straight. Tadi korang masa tak ada minyak ke sini. Isi minyak. Tak jenuh kita. Dah lega abang bukit. Tak boleh lalu kan? Boleh kot. Tak ni. Tak boleh, tak muat nampak. Motor boleh Memang tak boleh lalu lah. Papa. Kereta. Masuk pusing dah. Oh, diikat termenung. Tu amat ada burung. Kalau tidak boleh pusing, pergi parking di situ. Tolong pergi Pangkur Sungai Pinang Kecil. Ni tu belah sini.
sana dah naik ke tempat yang tu tadi kan, apa ni? Jalan tanah untung. Betul, tak payah lagi lah sana. Cukup tu. Oh tu lah. Cawa. Haa. JT yang rosak. Ni banyak orang tak tahu cik. Ni airport dah ni. Oh, Airport ni. tempat kecil lah untuk kapal terbang kecil. Mak datang ke kampung tu dalam lagi ni dalam Oh ada menggang. burung. Ada bagi makan burung tapi malah. JT Sungai Pinang kecil bukan Yang bang. kecil tak boleh lah. Dah mana dah saya tak boleh lain. Kono kat tengah lapang gitu. Teluk dalam ni. Yang naik ke atas jalan mati. Ni. Oh limo ni keluar. Tu lah yang JT ni tu korang JT hancur tu. Ha? Dia macam kat JT rosak. Sebab apa? Mu ketut lah. Duk. Cik geran. Sini rombot. Oh, roundabout. Sini sebab orang dah ke sini. Tak boleh masuk. Tak boleh. Adalah itu yang dia orang sembang dalam tu. Motor dekat belah sana korang. Lepas tu JT ni rosak. Lepas tu dia tak tahu nak balik macam mana. JT. Oh, motor pun tak boleh masuk dah. Oh, JT rosak lah. Keritip. Sampai dah last checkpoint. JT hanyut. Ada tak orang tengah cakap gambar. Sampai dah last checkpoint, tak ada gambar. Lepas tu boleh balik. Hai cok. Adik ni tengok ni. Ada. Pukul 6. Okay, lagi 3 minit. Lepas tu lagi balik. Santai. Jelah. Nak pergi cari barang je pukul 6 dah. Okay, jom. Style 1 2 3. 1 2 3. Dah cukup. Saya tak mau dah. Orang tu tahan tadi. Pilih mat. Oh, ni belah sana pilih mat. Pad Thai. Mama hidup kok kat tadi. Mana? Serik. Ni lagi. Okey. Ni yang tak di pantai. Kecil Pinang besar Bagan Pakor. Aku dah cakap gambar tadi. Ha? Ni ya? Duty free. Di parking depan Balai Bomba. Jadi kalau orang tu ambil. So kita kena lari sikit kan. Aku tutup dah. Ha? Hello. Stop check. Hello. Tutup dah. Tutup. Ni je lah. Tak ada lah. Stopper. Ni selalu orang beli korang. Stopper. Kacang lah apalah. Tiga cantik lah caramel. Singapore. Nak ke ni? Yang ni? Ha? Nak ke ni? Ha? Ni yang macam ni nampak tu. Ambil. Ni campur-campur dia makan dah tak sila tau. Dah kot? Dah.
Sini coklat pula Rita korang 74%, 80%. Mana? Ni dah habis dah ni. Yalah yang tu ibu bayar. Satu saja, Dik. Okay, alright. Okay. Satu saja, Dik. Jajak ni saya Saya cash. MNE. Oh, kenapa? Tu Adik ambil. Dah cash lah yang tu. Oh, dia jumpa Satu dah saja, coklat. Dik. Satu Coklat spin mat dia dah jumpa dah. Satu. Bagi yang dah beli. Kau ni. Ya, penat. Nombor nak kena dua. Saja. Tak, satu je. Yelah. Dah. Oh, cukup. Pak Imo dia terus jalan. Oh. Bukan dia tunggu. Mat, sabar. Muhammad sini. Jangan Sekejap, ni lari aunty sangat. ni kena scan dulu. Baru dapat. Dia candy. Dia nak mana? MM. Ha tu, yes. Pegang. Nah, thank you. Pegang. Ha. Apa dah? Lebih. Okey lah. Okey. Semua perlu cantik. Okey, beres. Yang tambah lagi ni. Tak cukup Tambah lagi. 100 je. RM50. Ha tu. Adik ni. RM1.20 saja. Ha. Sneakers tu berapa ringgit? Tengok. Mana? RM2.50. Ambil dua. Cukup kan? 100. Kan, betul tak? Kalau dia kan lebih ke 6. Ya, cantik. Pandai ya. Okey. Pakai kad. Itu memang bajet dia. Apa ni baju? Ni dah ambil alang itu. Tak tahu. Topi apa? Tapi yang Tak tahu. Aku tak tahu. Memang mu tinggal dalam kereta. Tapi mu dah tengok dah tak mu buka mu tengok dalam kereta tu mu saya nak ambil sampah lagi. Masa tu tak ambil. Kaki. Balai hilang dah. Okey pulau bebas cukai betul-betul. So sebab kita tak malam, kita balik hari, saya beli coklat lebih kurang 100. So masih lagi kena cukai. So tak bebas cukai lah. Sebab kalau balik hari kena bayar cukai take note. Baik, jom kita dah gerak ke JT. Kita nak pergi JT. Ruang menunggu Lumut Marina. Jom. Okey lah tu. Dilarang memancing ferry tu Marina Island. Tapi dah hari ni kita nak balik. Okey gila. Jom. Nak balik ke JT. Pelabuhan 3 Bird Train. Cakap. Masih jom. Sabar. Hati-hati. Tengok tu. Mind your step. Okay, go. Wah, naik balik. Oh, sedap ni. Oh, tak ada orang. Kita boleh duduk. Sini je lah. Masuk. Masuk. Coklat garpu. Jom, aman coklat garpu. Makan garpu ke? Wow. Ini coklat garpu. Nah. Coklat garpu. Saya makan sneakers. Nak tu. Dua. Hepo. Oh, beli dua. Adik yang kawan adik? Oh. Nombor. Okay, bye. Pulang bangku aman. Bye. Jom JT. Bye. Nanti kita jumpa lagi. Kalau kita nak kembali. Macam lapar rasa. Berangkat pulang. Kita sudah
pulang. Dia sudah pulang. Oh tu amat banyak bot sana. Apa layar? Layar banyak. Banyak bot. Tu banyak. Nanti tunggu depan tu kami ambil kereta dulu. Ha? Tu tak tahu patutnya. Oh, mak nak pergi mungkin ada lah. Nak balik tak ada lah. Nak pergi. Sampai parking komplek. So kita bergegas pergi ambil kereta dan pick up dia orang kat sana. Okay, apa dah? Dan Marina Island dan Pulau Banggur. Kita bergerak. Ya Allah solah. Maghrib pun. Oh ni tu pergi ke Lumut. Kami tak rasa nak turun balik KL daripada Lumut ni. Nak tidur dulu lah kat sini, rehat dulu sebagi bagi gerak. Okay. So hotelnya inilah Stabil Hotel. Kita kat sini dekat Lumut. Shake you. Mama, malam ini betul-betul untuk tidur sahaja. Memang limited space.